Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program DR podcast DR Jaka. Saya Jamil Adimin dan saya Quduri Ahmad. Hari ini kita memasuki musim ketiga, Dr. Quduri ya. Yes. Kita sudah habis musim pertama dan kedua. Musim kedua tamat 10 siri ataupun 10 episod. InsyaAllah musim ketiga ini juga kita akan buat 10 episod juga. Mungkin 3-3-4 kan seperti yang pas. Kita nak buat tajuk apa ni Dr. Quduri musim ketiga ni? Tapi sebelum tu saya ucapkan selamat pengantin baru. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Quduri baru saja mendirikan rumah tangga bersama Dr. Hamzah, sahabat kita daripada lembaga peperiksaan juga. Okey, silakan. Boleh tak kita cerita satu perkara yang berkait sangat dengan pentaksiran perkara yang kita perbualkan ni? Perkara itu sangat menuntut kita semua untuk mengambil bahagian, Dr. Jamil. InsyaAllah. Apa yang dicerita di peringkat global sebagai credential for mobility. Credential for mobility. Sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu credential for mobility, bagaimana kita nak bahagikan dulu episod ketiga ni? Kita cuba nak bawa 3 episod lah. 3 episod, okey. Satu untuk apa itu credential mobility. Satu untuk mengapa. Dan satu untuk bagaimana. Saya rasa cukup dengan 3 episod itu. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi dengan halayak di luar sana tentang apa itu, mengapa dan bagaimana. Ini peringkat awal sangat, Dr. Jamal. Awal sangat ya, masih belum. Sebab bagi saya, kalau saya seorang bapa, saya kena fikir tahu bila saya hantar anak ke sekolah, selepas anak ni lepas sekolah, laku ke tidak anak saya? Itu perkara yang paling membimbangkan. Itu perkara tu. Cucu kita. Betul. So bila saya jadi guru, murid-murid saya ni bakal laku ke tidak? Ya. Kalau saya jadi pengetua, sekolah saya ada 1,000 murid, itu kadang menung juga sebelum tidur. Murid-murid ni laku ke tidak? Di samping cabaran-cabaran yang pelbagai pendidikan tu, salah satu soalan yang kita perlu address dan berlaku adil pada anak-anak tu, laku ke tidak? Laku je, Dr. Jamil. Perkataannya laku. Maksudnya anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa hadapan ni bila keluar dari alam persekolahan ataupun langsung tak pergi sekolah, walaupun pendidikan banyak sebagainya, keluar dari alam persekolahan, tak kisahlah keluar tingkatan 3 ke, tingkatan 5 ke, tingkatan 6 ke, dia laku tu maksudnya dia boleh cari kerja atau tidak, cari makan atau tidak, dia berguna atau tidak kepada masyarakat. Begitu kan? Betul. Dalam bahasa kasarnya, macam mana dia nak ditempatkan dalam masyarakat dengan apa yang dapat dalam pendidikan. Mungkin dia tak habis, Dr. Jamil. Mungkin dia tak habis sampai tingkatan 5. Jalan sampai tingkatan 2, berhenti. Laku ke tidak? Hasil daripada pendidikan tu berkesan dan bermakna ke tidak? Ya, sebab kalau kita bukan dalam masyarakat manusia sahaja, dalam masyarakat haiwan pun misalnya, apabila anak itu telah dilahirkan, diberi makan, dididik, dibesarkan oleh ibu dan bapa kepada haiwan, turunlah contohnya kan. Satu ketika anak itu perlu dikeluarkan dari persaraan, perlu dikeluarkan daripada lingkungan ibu bapa, lingkungan keluarga. Begitu juga kita manusia, kita akan keluarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita keluar daripada lingkungan keluarga. Bila keluar itu boleh atau tidak mereka, atau yang Dr. Quduri kata laku tadi kan. Betul. Dan saya yakin keprihatinan ni bukan kita saja, guru-guru saja atau pengetua saja. Saya rasa ahli-ahli politik, orang yang menentukan dasar, orang yang melaksanakan dasar juga ada keprihatinan ini. So kalau bolehlah Dr. Jamil, kita tarik perhatian untuk kita tumpu dalam hal ni. So anak-anak tadi, anak-anak yang keluar daripada lingkungan keluarga, dia akan bergerak kan? Betul. Dia akan bergerak ke mana-mana dia ikut dia punya apalah, taklah pergerakan sebagainya. Jadi dia perlu mobile kan, ada mobility dia bagaimana kan? Apakah dia punya bekalan untuk dia bergerak tadi tu? Betul. Nah, itu yang saya rasa kita nak bincangkan. Betul. So selama ni kita cerita ke tidak?
I mean di kedai-kedai bila kita jumpa cerita tentang guru tu macam sekolah tu macam itu, murid-murid macam itu, disiplin macam itu. Tapi dalam cerita-cerita tu ada tak kita cerita hal ini? Hal laku ke tidak? Tak kira lah anak itu anak yang cemerlang ke, hampir cemerlang ke, ataupun kepujat, ataupun hanya sekat dulu, ataupun langsung. Betul. Tidak ada apa. Betul. Ataupun kita bangga dengan cemerlang cukup. Adakah tak itu laku juga? pun tak apa, asal cemerlang. Adakah itu kita punya matlamat? Betul. So yang kita cuba nak bawa ini ialah apa yang dunia beri perhatian sejak, saya rasa mula je tahun 2000 dia orang dah beri tumpuan ni Dr. Jamil. Apa yang dipanggil Credential for Mobility. Abad ke-21 lah ya. Abad 21 ni dia dah cerita tentang Credential for Mobility. Saya rasa kalau kita mula cerita sekarang ni Dr. Jamil, kita tidak ketinggalan jauh sangat. InsyaAllah tidak ketinggalan jauh lah. Sebab kita pun, negara lain pun masih lagi bercerita tentangnya. Kalau misalnya di Korea pada tahun 2015 kalau tak silap, ke-11 kan? Betul. Mereka telah bercerita tentang Incheon Declaration, Inclusive Education. Kemudian di UNESCO pun mereka telah buat declaration untuk yang menyentuh benda benda ni. Tapi saya kan okey, kita boleh tak masuk yang pertama Dr. Jamil? Kita address apa dulu? Apa tu? Apa itu Credential for Mobility? Tapi sebelum itu boleh tak kita Melayunya apa Dr. Guru? Itu yang seronok tu. Saya pun pening-pening juga, takkan nak cakap orang putih ya. Orang putih je. Terikut-ikut orang putih je. Dan tidak semestinya betul-betul sama lah. Betul. Credential ini kelayakan mungkin. Tapi kalau diterjemah kelayakan untuk pergerakan. Kelayakan untuk pergerakan. Boleh kalau boleh. nak. Boleh. Kok panjang sangat. Panjang sangat. Doktor, saya kadang termimping itu. Boleh tak kita guna satu perkataan yang senang lah. Senang. Yang catchy, yang mak bapak boleh cerita dekat kebun, dekat kedai gitu. Apa dia? Apa kata kalau kita pakai layak gerak aja? Layak gerak. Ambil kata akarnya kepada kelayakan. Betul. Layak je. Layak gerak saja. So in future kita tak perlu kelayakan untuk pergerakan cerita tu. Kita perkenalkan layak gerak dan semua orang akan cerita ni. Sehingga anak kau punya layak gerak macam mana? Gitu. Sehingga budak-budak pun boleh cerita apa pasal apa kau aku nak layak gerak ginilah. So kita hidupkan layak gerak supaya kita boleh membela anak-anak kita. Besar tu. Secara semantiknya apa Doktor? Layak gerak ni apa? Layak gerak. Memang layak untuk bergerak. Yes. Ada maknanya bila kita keluarkan anak kita, cucu kita dari lingkungan keluarga itu, dia keluar tu dia akan bergerak ke mana-mana. Dia layak ke tidak? Yes. Kita pastikan kan? Betul. Dia layak atau tidak untuk dia bergerak? Layak Betul. gerak. Mana layak gerak kamu? Betul. So, kamu ada layak gerak ke tidak? Kamu layak gerak ke tidak? Aku punya layak gerak macam mana? Apabila dia cakap dengan adik-adik kita, kita kena bangunkan layak gerak untuk keluarga supaya layak gerak tu menjadi suatu perkara yang bila kalau kita perkenalkan kat sini kok diambil lah. Tahu kan? Secara semantiknya begitulah, maknanya kita sebagai ibu bapa ataupun datuk sebelum kita lepaskan anak kita tu, kita tanya pada kita diri kita sendiri, tanya kepada isteri kita, pada apa dia ni layak gerak ke tak? Ada ke? Betul. Dr. Jamil, bayangkan ya kalau satu kampung tu ada data layak gerak tahun lepas dan tahun ini, nampak tau. Hebat. Nampak tau. Perkembangan tu. So macam mana Dr. Jamil? Boleh tak layak gerak? So kita cubalah. Saya tak berani juga nak kata apa. Kita pun Dewan Bahasa marah kat kita. Dewan Bahasa marah kat kita. Tak apa, kita pernah ada pengalaman ini. Tak masalah. Kita perkenalkan pentaksiran, dia kata pentaksiran. Kita lawan. Tapi alhamdulillah kita menang. Tapi ini pun tak apalah, sebab dia ni perkataan yang di dalam bidang, bukan bidang kuasa, dalam bidang kita lah. Sebab ini sesuatu yang kita perkenalkan untuk menghadirkan perubahan. So mudah-mudahan jangan kata tidak ada. Credential for Mobility itu memang ada. Dalam literature, dalam pentaksiran, dalam pendidikan ada. Bukan dalam pendidikan saja, di dalam human resource pun ada sebenarnya. Dalam sukan ada. Credential for Mobility ni ada. Yes, ada. Jadi kita cuba saya nak cari apa bahasa Melayu tadi, layak gerak.
Okey, boleh Layak ini kita gerak. gunakan Katalah, layak gerak. layak gerak. Okey, apa itu layak gerak? Yes. Apa itu layak gerak agaknya? Well, cuba Apa cerita. itu layak gerak? Apa itu layak gerak? Sebab perkataan credential tu mengikut perhatian saya, di abad 21 dia mengambil tempat sertifikat. Mengambil tempat sertifikat. Kalau dulu sijil. Sijil. Kita pergi sekolah dapat sijil, Ya. kita pergi sekolah. Tapi nampaknya pelan-pelan Dr. Jamil apabila berkembang dari hanya akademik tetapi pergi kompetensi dan karakter, dia tak pakai sijil lagi. Tak pakai sijil. Maknanya bila Dr. Kadir kata berkembang, maknanya dia lebih besar daripada sijil lah. Yes. Tapi dia tak buang sijil tau. Credential ni lebih besar Dari daripada sijil. sijil. Tapi bukan bermakna kita tukar langsung kita buang sijil. Sijil tetap ada. Jangan ada di antara tuan-tuan kata, kita buang sijil gantikan credential. Tak gitu. Tak gitu lah. Kita kembangkan kapasiti budak itu dari hanya ada sijil tetapi sudah ada layak gerak. Macam mana? Pelan-pelan. Maknanya konsekuennya pada kita kalau kita buang sijil, bermaksud Allah kita buang SPM. Yes, ini tidak. Tak, kita tak buang SPM ya. Ni kena ingat ni. Rakan-rakan di luar sana, bukan kita nak buang SPM. Betul. Jangan ada yang kata jangan usik SPM. Betul. Tak. Kita tak kacau SPM. Tak kacau. Kita tetap credibility SPM tu tetap ada. Tak ada. Tetapi dengan adanya layak gerak tu dia SPM plus nanti. Ya. Sebabnya kita berbangga dengan anak-anak yang cemerlang dan SPM. Yes. Dan walaupun kita bukanlah mengenepikan yang tidak cemerlang. Betul. SPM itu ada A+ apa sebagainya kan, yang dah ujung-ujung tu kita di sinilah saya rasa kita keberi mereka layak gerak. Betul. Perkataan berbangga tu datang dari Dr. Jamil yang cemerlang. Tapi ada sebelah ni kita boleh keputusan berduka. So macam mana nak address berbangga dan berduka? Bagi saya kena ada layak gerak. Layak gerak. Sijil saja tak cukup. Okay. Yes. Alright. Okay. Cuba definisikan apa itu. Sebab credential itu memang merupakan kelayakan lah. Ataupun tanda pencapaian, ataupun tanda kualiti seseorang, ataupun proof tu apa Dr. Jamil dalam masa itu? Bukti. So credential tu adalah bukti, adalah qualification. So dia macam dokumen. Ya. Dia macam dokumen, tapi bukan hanya sijil. So sijil itu dianggap sebagai dokumen yang agak sekarang ni kalau saya tengok disebut sebagai traditional. Kalau hanya sijil saja. So kita tak naklah hidangkan anak-anak kita dengan sesuatu yang traditional. So apabila orang bergerak kepada credential, kita pun nak bawa anak-anak kita bergerak kepada credential gitu. Itu credential ya. Yes. Ya, maknanya untuk credential ini fokusnya ialah qualification, achievement, personal quality, dan tanda ataupun bukti adanya perkara itu pada dia. Bukan sahaja academic achievement ya. Bukan. Kalau academic achievement itu selalu dikaitkan dengan sijil saja. Betul. SPM itu academic achievement. Betul. Tapi anak-anak kita yang mungkin kurang berjaya secara cemerlang dalam SPM, dia perlukan layak gerak tadi. Betul. Jadi sebab kita tidak menafikan dia punya kebolehan dan sebagainya. Kalau anak ataupun cucu Dr. Jamil menang tarian Zapin, ada dalam SPM tak? Tak ada. Exactly. Kecuali dia mengambil. Kalau anak atau cucu saya menang sajak di peringkat sekolah rendah, ada dalam SPM tidak? Tak ada. Tapi dia akan ada dalam layak gerak Dr. Jamil. Dalam layak gerak ada. Sebab perkara itu diperlukan dalam kehidupan di masa hadapan. Betul. Apatah lagi abad 21 ini. Abad 21 ini anak-anak yang berjaya cemerlang dalam SPM, grade A+ dan sebagainya. Dia pemain bola terbaik peringkat negeri Selangor di tingkatan 3 ada dalam SPM. Tak ada. Tapi itu akan ada dalam layak gerak. Dalam layak gerak ada dan boleh digunakan untuk hidup. Betul. Boleh digunakan. Dan dia boleh menjadi jurulatih pasukan Selangor. Boleh. Itu. Apa-apa saja pekerjaan yang mendatangkan pendapatan. Betul. Itu ialah credential. Baik. Apa credential for mobility pula?
So credential for mobility yang terkenal selalu dia pergi pada 3, Dr. Jamil. Sekarang ni sebab credential for mobility itu adalah perkataan abad 21. Perkataan Dulu tak disebut-sebut. Tak ada. So sekarang bila sebut je credential for mobility di peringkat global, dan mudah-mudahan itu pun dia ada 3 micro credential, digital badges dan standardized transcript. Maknanya transkrip kita macam SPM tu sebahagian daripadanya. Tetapi itu saja tidak cukup. So kita harus mengikuti perkembangan digital badges untuk anak-anak kita as early as tahun 1. Dia sudah bermain dengan digital badges. Ada di antara kita belum kenal lagi, Dr. Jamil. So tidak adil menghidangkan satu pendidikan daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 dan tak kenal digital badges di abad ini. Tak adil. So then untuk membawa credential for mobility yang kita dah panggil apa tadi, Dr. Jamil? Kok lupa? Layak gerak. Layak gerak. So kita akan cerita tentang micro credential, kita akan cerita tentang digital badges, kita juga akan cerita tentang standardized transcript dalam layak gerak. Dalam layak gerak. Dalam layak gerak. Dia maknanya kalau boleh saya mungkin rumuskan apa itu credential for mobility. It is an official walaupun dia buat secara tidak resmi, dia apa ni, tapi official. Kena. Bila official tu dia boleh dipakai lah, laku. Betul. Dan dilindungi oleh negara. Okay. Official portable recognition of skills. Kenapa dia panggil portable? Portable recognition boleh gerak, boleh gerak. Portable dia portable maknanya macam komputer apa tu, dia portable. Bukannya yang besar tu tak boleh. Itu betul. Sebab tu mobility kan. Sebab itu datang portable recognition. Betul. Recognition tu portable. Maknanya kita boleh masuk poket, bukan saja dalam bentuk kat wallet kita. Tunjuk situ dah diakui. Diakui. Okey. Portable recognition of skills. Skill itu kemahiran yang kita ada. Qualifications, ataupun kelayakan dia, qualification SPM ke apa sajalah, vocational ke technical ke, apa ni kimpalan ke, apa ni mengecat ke, itu pun boleh dimasukkan. Boleh. Okey. Qualification or ataupun professional status. Professional status that allows an individual to move freely between jobs. Betul. Job. Mana-mana job yang dia rasa dia suka, dia boleh pergi, dia gunakan. Saya ada ni. Tuan tidak rugi kalau mengambil saya sebab saya ada ini. Sebab ada kemahiran ini, saya ada kompetensi dalam bidang ini, ada kecekapan dan sebagainya, diperakui. So, ataupun kalau nak lebih advance lagi, sebab benda tu dah digital, benda tu ada dalam rekod, orang tidak lagi minta kerja, tapi orang ditawarkan kerja. Dr. Jamil, berdasarkan rekod itu, saya nak Dr. Jamil menjadi nazir kepada bukan saja masjid, tetapi institusi baru yang kita tubuhkan. Contoh. Dia to move freely between jobs, between institutions. Betul. Kalau dia nak bekerja di apa ni, institusi custom, immigration, apa-apa sajalah. Betul. All countries, mana-mana negara pun. Di sini Dr. Jamil nak pergi ke Indonesia untuk diambil sebagai nazir Masjid Istiqlal contohnya. Contoh. Pengalaman di masjid sini selama berapa? 7-8 tahun. Betul. Orang akan semak. Dan it ensures that your education and experience, bukan saja education tapi experience pengalaman dia buat internship ke misalnya. Sekarang ni sekolah-sekolah kebanyakan saya lihat bila dia ada macam di UK, semasa kita di UK dulu, Dr. Gori, anak kita sebelum ambil GCSE ataupun apa ni, dia pergi buat internship. Dia buat apa dia ke kedai, ke kilang dan sebagainya. Betul. Apa ni? Your education and experience are easily recognized. Dengan adanya credential for mobility ini, easily recognized. Recognized itu dia diperakukan kan? Yes. Validated and accepted across different borders or organizations. Itulah yang dikatakan
credential Betul. for mobility. Betul. Dia Dr. Jamil, dalam akademik ni kalau kita shift pun daripada art pergi sains contohnya, Ya. dia tak hilang rekod tu. Tak hilang rekod. Tetap Ya, ada. So betul. kehandalan kita dalam art dan sains tu akan tertonjol. Sebab pengalaman dia belajar aliran sains itu tidak sia-sia walaupun Yep. kemudian dia masuk aliran sastra Betul. atau arts Betul. atau aliran vocational atau teknik. Betul, sebagai penambahan dan bukan perlawanan. Bukan perlawanan. Bukan, aku tak suka lah art, aku nak pergi ke sains, maknanya hilang art semua. Tak, kita semua ada itu. Ya. So itu kekuatan, apa yang dipanggil tadi Dr. Timel, kok lupa lagi. Layak gerak. Layak gerak. Betul. Layak gerak. Lebih-lebih lagi Dr. Kodi, kalau kita lihat semasa ni saya dengar Kementerian Pendidikan dia nak menjadikan sekolah teknik Yes. menjadi sekolah beraksawa penuh. Betul. Sekolah teknik yang dipahamkan ada 17 ke berapa sekolah teknik itu dijadikan sekolah beraksawa penuh. Itu lagi satu keperluan yang sangat mendesak untuk adanya layak gerak ini. Betul. Sebab bukan semua budak-budak yang masuk daripada aliran biasa ke aliran teknik itu, dia betul-betul nak bercita nak jadi engineer, tak semestinya kan? Betul. Tak semestinya. Betul. Dia mungkin dia minat dia ataupun kecenderungan dia adalah kepada seni. Tak ada masalah menjadikan pengalaman belajar dalam bidang teknik itu, sekolah teknik itu kepada bidang seni. Sebab yang kita pernah dengar 44% daripada national revenue datangnya daripada kerja seni. Jadi 44% tu. Yes. Jadi besar peranan. Jangan betul, kita kata betul. Seni ataupun arts itu Betul. lekeh sangat. Welder. Contoh welder. Orang yang ada jiwa seni jadi welder dengan yang tak ada jiwa seni jadi welder. Lain kan? Lain kan? Dan dalam layak gerak itu dicatatkan. Yes. Dicatatkan. Dicatatkan dia pengalaman dia as a welder, tapi jiwa seni dan ability seni dia ada. So macam mana Dr. Jamil? Okey ke tidak agaknya untuk kita teruskan dalam agenda pentaksiran kita untuk kita mula bercerita tentang layak gerak. Di samping kita cerita validity, reliability yang orang kata sangat membosankan, tapi layak gerak tu adalah asas kepada validity, Dr. Jamil. Betul. Sebab layak gerak tu menggambarkan bagaimana anak-anak kita valid dengan dunia luar. Valid tu kalau bahasa saya yang rendah-rendah tu is relevant and representativeness. So setakat mana rekod dalam layak gerak dia relevant and represent dengan keperluan di luar sana. So kalau kita cuma sedikit saja, cuma academic qualification dalam bentuk sijil, itu sikit sangat. Sangat. Dulu mungkin okey, kesian anak-anak tapi kita. abad 21 untuk bersaing dengan global tak mampu. Ya. Boleh Dr. Jamil, boleh tak macam tu? Okey. Tadi Dr. Bidil sebut tentang 3 main konsep of credential mobility ini, iaitu micro credential, digital badges dan standardized transcripts. Selalunya kalau micro credential ini dia dikaitkan dengan academic mobility. Ataupun credential dalam academic mobility ataupun dalam pendidikan. Dia sebagai micro credential. This is a digital certificate or badge awarded for short term learning. Kecil-kecil. Short term learning. Kita modul-modul kan kecil-kecil. Selalunya kita tidak mengiktiraf short term learning ni. Anak-anak belajar dia walaupun dia pengalaman satu hari saja duduk dalam bengkel welding tadi itu pengalaman sangat berguna, dan kalau tidak dicatatkan dalam layak gerak rugi anak. AI 28 jam di tahun 3 kat mana nak letak? Ke budak-budaknya AI tu dia ambil khusus 28 jam kalau tidak dalam micro credential. Yes. Itu micro credential. Yang pendek-pendek, kecil-kecil. Kecil-kecil. Collect, duduk dalam layak gerak. Cantik. Short term learning, specific skill. Yes. Kemahiran spesifik. Betul. Kemahiran spesifik. Kalau kemahiran matematik, kemahiran itu luas sangat. Dia spesifik kecil. Yang boleh hidup. Betul. Berapa ramai anak-anak yang ada kemahiran
dengan buat air balang contoh. Buat air ya. Boleh hidup tu. Betul. Kalau dikembangkan Jahit kasut. jahit kasut. Saya pernah jumpa dengan orang yang jahit kasut tu. Ya. Tanya dia, "Bang, kalau saya hantar budak-budak kat sini untuk boleh jahit kasut, berapa lama bang?" "Okey, abang bagi saya 14 jam." 14 jam. 14 jam kalau 1 hari 2 jam 7 hari saja. Dah boleh cari makan. Dia kata boleh cari makan. Boleh cari makan. Itu kalau ada dalam credential for mobility yang kita panggil dia sebagai layak gerak. Kan bagus. Ada dicatatkan dalam layak gerak tu. Ada, boleh dilihat lah. Betul. Specific skill, kemahiran yang spesifik, yang khusus. Ataupun dalam latihan. Dia mengikuti latihan klinik bola contoh. Klinik bola. Dan kebanyakan contohnya pemain-pemain bola yang hebat seperti David Beckham itu bermula daripada Dr. Jamil minat David Beckham. Sebab saya di Manchester. Saya pernah pergi ke rumah dia. Ke tempat dia lah, bukan rumah dia lah. di Manchester tu. Dan saya pernah jumpa dengan dia punya guru yang buat klinik bola pada David Beckham ni. Dan dia berbangga. Dia berbangga. Cuma yang dia tak ada istilah layak gerak dah punya. Tapi dia tu dibangunkan. Bila anak-anak kita mengikuti latihan-latihan tertentu, sudah tentu ada kemahiran yang diperolehinya. Dan kalau tidak dicatatkan dalam layak gerak, rugi anak-anak. Betul. Tak apalah kalau lepas tu dia tak berminat apa, tak apa, tak ada masalah kan. Tapi dalam diri dia tu dah macam-macam dia boleh nampak kan. Jadi pemain Brazil yang datang sini buat bengkel dulu siapa? Ingat tak? Neymar. Neymar, ya. Kan? Ya, betul. Dia buat bengkel. Budak-budak ada 27 orang ke berapa ikut tu. Kat mana rekod dia budak-budak tu? Tak ada. Kan? Kalau ada layak gerak di dalam tu dibimbing oleh Neymar. Betul. Besar tu maknanya pada diri dia. Okey. So apa yang kita cuba nak cerita ni Dr. Jamil ialah bagaimana agaknya kita kumpul apa yang budak-budak tu dapat sepanjang perjalanan pendidikan dalam apa yang kita sebut layak gerak. Itu apa dia? Jadi, itu kita cerita apa dia Dr. Jamil? Apanya ya? Dan pelan-pelan. Kalau kita lihat dalam mobility credential for mobility ini bukan sahaja dalam bidang pendidikan tapi bidang-bidang yang lain juga dapat dalam employment saja. Professional mobility dipanggil. Itu juga so layak gerak ni tidak berhenti hanya di sekolah rendah atau sekolah menengah, tetapi dia akan terus berjalan sampai akhir hayat. Kita ada layak gerak. Dalam kalau profesional ni dalam apa ni dipanggil human resources ataupun professional mobility ni dipanggil verified license, sekali panggil lesen. Dia dalam bentuk lesen, dalam bentuk certification, dalam bentuk degree. Yang membolehkan profesional seperti nurse, bidang nurse, nursing, bidang engineer, bidang guru dan sebagainya. Guru ni bukan guru di sekolah saja. Guru contohnya guru tari. Pemandu. Guru tari. Guru tari, guru memandu, guru masak kan. Macam-macam jenis guru kan. Itu pun so dia nak pakai apa? Kalau selama ni nak ambil guru tari kena ambil SPM. Sekarang ni kita ambil layak gerak. To practice their trade in different state or countries. Cakap orang putih ni. Mentang-mentang kawan David Beckham. Jadi itu yang kedua. Jenis yang kedua credential for mobility. Yang ketiga ialah untuk global mobility human resource. Yang ini ialah in corporate terms, mobility credential refers to certification and expertise held by human resource professionals who manage the relocation nak tempatkan semua kat mana kan. Immigration and taxation of employees working abroad. Untuk anak-anak kita yang bermimpi nak kerja di Switzerland juga. Dengan layak gerak yang kita usahakan dan di endorse, bolehlah dia pergi. Boleh pergi. Tak ada masalah. Dia dalam apa ni dia contohnya Global Mobility Specialist GMS. Memang ada sertifikat pensijilan GMS, Global Mobility Specialist. Global Mobility. Bukan dalam kampung je. Mereka bukan pemain kampung. Kita punya layak gerak ni ada G-nya nanti. Ada G-nya. Jadi itulah pada keseluruhannya. Kalau kita lihat apa itu credential for mobility ataupun layak gerak, ialah
satu kelayakan lah, pencapaian personal quality dan sebagainya yang membolehkan seseorang itu bergerak ke mana-mana saja yang dia suka dan itu dia diterima oleh masyarakat. So ada disclaimer-nya, kita bila bercakap tu bukanlah kita nak menafikan qualification sedia ada. Tidak. Tetapi kita nak, kalau boleh, apa kata bila kita dah cerita tentang pentaksiran ni, kita duduk sekejap. Why don't we talk about credential for mobility? Ada juga yang menganggap pasport itu juga sebagai credential for mobility. Sebab tanpa pasport kita tak boleh bergerak kan. Cuma pasport tu pasport sajalah. Betul. Tapi kalau akademik? Akademik tak ada kan. Kalau pendidikan yang bukan akademik, orang yang tak lepas dalam cerita-cerita akademik tapi ada pendidikan, academic degrees, professional licenses, dan pasport itu juga dianggap sebagai credential for mobility atau layak gerak. Itu kita baca apa saja ya. Yes. Mengapanya nanti dulu. Nanti dulu. Bagaimana pun nanti dulu. Kita pergi kepada episod yang seterusnya yang kedua dalam musim yang ketiga ini. Jadi setakat itu saja Dato' Qadri. Pertemuan kita dalam episod pertama musim ketiga dalam ruang lingkup perbincangan kita iaitu credential for mobility ataupun yang dipanggil layak gerak. Mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Apa itu layak gerak? InsyaAllah. mungkin ramai yang walaupun tak mungkin credential for mobility itu tapi layak gerak tu tak apalah, kita pun bersabar. Betul. Kita tunggu orang-orang untuk mengingatkan kita salah tu layak gerak. Tak apa. Terima. Jadi setakat itu saja. Terima kasih. Saya Jamil Adimin dan saya Qadri Ahmad. Jumpa lagi dalam episod seterusnya pada podcast DR Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.